ulang tahun ke-10 Triwan Group Sdn Berhad dan juga Majlis Hari Raya Aidil. Atas arahan Presiden dan sahabat baik saya hadir pada hari ini. Alhamdulillah saya nampak majlis berjalan dengan lancar. Tahniah kepada jawatan kuasa pihak Triwan Group dan insya-Allah kalau ada rezeki tahun depan kita jumpa lagi. Insya-Allah. Kita akan datang. Bagi saya dia macam event yang orang kata pesan santai je. Dia tak terlalu crowded sangat. Dia macam memang santai je lah, saya enjoy. Dari segi makanan pun sedap. Layanan Masya Allah first class. Terima kasih Triwan. Daripada sebelum sampai lagi Cik Syubhana sampai-sampai orang yang sangat merendah diri. Masya Allah, dia layan kami ni macam kawan-kawan je, padahal orang yang sangat hebat. Terima kasih Tuan Syubhana. Kepada pihak masjid, kepada pihak Karya, surau-surau dekat luar di sana yang ingin mendapatkan khidmat Triwan Group, yang nak cantikkan surau dan masjid anda, anda boleh DM follow Triwan Group. Ini antara open house yang paling unik saya pernah datang. Sebab apa? Datang, hadir, open house, kita dapat beramah mesra, bersilaturahim. Dalam masa yang sama ada galeri. Ada galeri dipertontonkan kepada tetamu yang hadir produk-produk terbaru Triwan Group yang berharga. Masya Allah. Saya tengok tadi, saya baru tanya Ustaz Syarul dengan Ustaz Zarif berkenaan dengan produk-produk baru. Ada mihrab portable, so ada divider. Saya jadi macam Masya Allah. Tu saya cakap dekat saya punya manager, kita akan order satu untuk kita punya office.